Kapal pendek melaju. Hantar bantuan dengan segera. Sebelah kiri kapal dia beku. Sebelah kanan pengadap terbakar. Jangan risau. Serahkan pada kami. Kamu ni tak membantu. Lagi besar jadinya. Charge booster sekarang. Booster sedia dah. Aktifkan booster kebenaran. Ya! Kita dah selamat. Hah? Apa tu? Kenapa Kuali? Yani cepat. Kapten! Kapten! Kapten Papa! Bangun! Bangun Kapten Papa! Kapten Papa! Bangunlah! Kami dah sampai ni. Kapten Papa, bangunlah. Kapten, aku tak tahu apa jadi ni. Kapten Papa, Cikgu Papa. Kami minta maaf. Tak sangka. Kapten Papa. Sedihnya. Siapa yang meninggal ni? Ke bumi bila? Lepas Zohor ke? Kapten Papa! Oh, aduh! Syukurlah. Kapten Papa selamat. Kebenaran belum mati lagi. Hanya tidur mati. Apa jadi ni Kapten Papa? Mana yang lain? Macam ni ceritanya. Kita dah sampai di planet Baraju. Kenapa ada dua bahagian yang berbeza? Kalau ikut database ni, bahagian berwarna merah mempunyai iklim panas yang melampau. Dan bahagian berwarna biru pula mengalami iklim sejuk yang ekstrim. Yang biru pula salju. Bila mereka combine, jadilah Baraju. Yang tengah-tengah ni apa pula? Hak tengah-tengah ni pula Khalistiwa. Tak berapa sejuk, tak berapa panas. Just nice. Kalau macam tu, eloklah kita mendarat di Khalistiwa. Kenapa objek sedang menuju ke arah kita? Alah, burung je tu. Kamu tak pernah tengok burung ke? Alamak, itu bukan burung. Itu batu. Walaupun diserang, kebenaran berjaya memandu kapal angkasa dan elak semua serangan dengan selamat. Tapi tiba-tiba... Tiba-tiba apa Kapten Papa?
Baiklah, si Feng tu sempat guna kuasa dia. Kalau tak tahulah apa jadi. Habis tu, Yaya dan Ying macam mana? Hei, tak tahulah nasib mereka. Last kali kebenaran nampak, mereka jatuh ke sebelah kiri dan kanan kapal angkasa. Macam manalah nasib mereka? Aku tak dapat hubungi diorang. Tapi signal jam diorang masih ada. Baiklah. Kita kena cari Yaya dan Ying. Jom! Tadi Kapten Papa kata ada Feng dan Rotoroka. Mana diorang ni? Oh, Feng dan Rotoroka. Jadi, sementara mereka pergi cari bantuan, kebenaran tinggal di sini dan cuba hubungi Tapop. Tapi, call tak dapat. Itu yang kebenaran jiru mati je tadi. Sayang juga korang kat kebenaran, ya? Kalau macam tu, kita kena teleport keluar dari planet ni. Barulah kita boleh call untuk bantuan. Maaf Kapten Papa. Saya kena cas tenaga dulu. Aduh, kamu ni dah macam phone dah pula. Dah kena charge. Oh, Cobot. Kau boleh baiki semula sistem komunikasi komputer ni kan? Rasanya boleh. Aku akan cuba. Okey, kalau macam tu, kau tinggal sini dengan Kapten Papa. Bunyi apa tu? Alamak, dah mula dah. Jangan ke sana. Sini, suruh sini. Aduh, budak zaman sekarang ni. Tak ada masalah. Pergi cari masalah. MOS kebenaran dalam kenangan. Mungkin ada alat ganti untuk sistem komunikasi kita. Ayo Cobot. Lagi cepat kita dapat alat ganti. Lagi cepat kebenaran boleh balik pesara. Aduh, pinggan kebenaran. Kat mana kita ni, Cobot? Jom, Kapten. Oi, tempat apa ni? Nampak macam kubur bawah tanah. Kubur bawah tanah? Apa benda semua ni? Tengok tu, Kapten. Tengok apa? Tempat apa ni? Macam... Assalamualaikum, Bang Bon. Hello. Apa ni, Kapten Papa? Mana boleh cakap dengan robot yang tak dikenali? Kamu tak kenal dia ke? Mana saya kenal? Hai, inilah dia, robot zaman sekarang. Dah mula dah lupa saudara. Dia bergerak lah. Tapi Kapten! Saudara! Pergi mana tu, saudara? Alamak, saudara mara ni pun bergeraklah. Itu saudara-saudara kamu juga ke? Baik, kita keluar, Kapten. Kita kena bagi tahu boy dulu. Aduh, kamu ni. Sikit-sikit nak bagi tahu boy. Tak adventure lah. Tapi... Kita adventure kat situ lah. Kebendaan apakah ini? Tengok ni, Kapten. Apa ni? Tepi! Kebenaran nak mendarat! Kapten Papa! Cepat! Mana Kapten Papa dapat kereta terbang ni? Kami jumpa dalam kubur bawah tanah. Ya. Sebab tu kebenaran dan kecobotan datang ni. Tunjukkan pada mereka cepat, Cobot. Baik. Semua. Tengok ni. Excuse me? Awak berdua ni siapa? Ini Panglima Yanari dan Tuan Gardo, Ketua Puak Bara dan Salju. Alamak. VIP rupanya. Tumpah lalu.
Boy, mereka dah berbaik ke? Mana ada? Kita kena siasat kubur tu. Kapten Papa boleh bawa saya ke sana? Alah, kebenaran baru je tiba, oi. Tak ada makan-makan dulu ke? Mana sempat nak makan, Papa? Okey, Ocho Boy, Fang, korang dua ikut aku dan Kapten Papa. Ojobot, kenapa tak guna je kuasa teleportasi kau? Aku kena charge kuasa teleportasi aku untuk ke bumi. Ke bumi? Robot pun boleh ke bumi? Kebenaran sentiasa okey. Cobot tu yang nak KO. Dia nak kena ke bumi. Arwah baik robotnya. Alah, kebenaran baru je tiba, oi. Tak ada makan-makan dulu ke? Mana sempat nak makan, Papa? Fang, korang dua ikut aku dan Kapten Buah Papa. pun jadilah. Yang lain ikut Tuan Gaju dan Panglima yang nadi. Jom ikut Panglima, Gopal. Hai, kebenaran rindulah nak tengok si budak hijau. Bukan nak adu ni, tapi... Kapten Papa! Itu dia, budak hijau! Kapten dah keracunan. Kalau Kapten tertidur, Kapten boleh mati. Semua yang hidup pasti mati. Tapi tak semua yang hidup boleh tidur mati. Bangun, Kapten Papa! Bangun! Bangun! Alamak! Jarak penglihatan kita dah terhad! Bangun, Kapten Papa! Bangun! Tak nak. Kebenaran, tak nak pergi sekolah lah. Apa kamu semua buat kat sini? Kapten Papa dah makan beri beracun. Kalau Kapten tak sedar, Kapten boleh meninggal. Kat sini. Itu penawar ke Papa tu? Ya, penawar. Dah. Bawa dia masuk situ. Kejap lagi, ribut dah nak melanda. Baik, Papa tu. Dah sedar pun. Bangun. Apa dah jadi ni? John, sampai tergelak-gelak tak sedar diri. Kebenaran sentiasa sedar diri. Dahlah handsome, prihatin dan baik hati pula tu. Nasib baik Papa tu ada penawarnya. Jadi, tak tahulah apa jadinya. Tak ada apalah. Kebetulan Papa tu lalu sini. Mesti dapat senjata kan? Senjata? Tak pernah nampak lah pula. Ada satu bilik ni yang mungkin dapat merungkai identiti sebenar tuan punya tempat ni. Mari. Cuba korang tengok dalam bilik ni. Bukan lampu, coba. Kenapa kamu perangkap kebenaran? Akan jumpa tuan punya tempat ni. Aku ni dah lama tiba di Baraju untuk berniaga alat-alatan gadget. Aku ni hanya menggalakkan mereka berperang je dengan menokok tambah pihak dia. Kebenaran baru je bangun tidur. Takkan nak kena tidur lagi, oi. Ini bukan hari cuti lah. Kapten Papa! Kapten Papa? Dah puas kebenaran kejut kamu, oi. Cepat. Kita kena keluar dari sini. Dari perut robot ni lah. Bobo Boy tak boleh keluarkan kuasa. Kau ingat lokap aku ni? Bapak tu. Pulangkan semula kuasa kebenaran. Pulangkan. Tapi Kapten kan memang tak ada kuasa. Yelah. Tak kuasa nak layan kamu ni. Alamak,
Diorang pun dah kena tangkap. Siapa nak selamatkan kita macam ni? Cooper! Aduh, punya hantu ni lagi. Banduan? Tolong lepaskan kami. Mereka semua ni tahanan Pak Batu. Biar kebenaran. Lepas. Jom kita cari jalan keluar. Tu dia. Helikopter pengangkut. Pengangkut kuat. Kebenaran. Tak nak ikut sekali. Lubang tu, Kapten Papa. Kebenaran dah bebas. Kita dah selamat! Itu... Itu korek boboiboy! Serang! Kapten Papa! Berhenti! Wahai anak muda! Boboiboy! Jangan risau, boboiboy. Kamu selamat, wahai anak muda. Maafkan saya. Apa aku dah buat ni? Aku gagal kawal kuasa lagi. Begitulah kisah kebenaran menyelamatkan keadaan. Wah, hebatlah Papa. Betul ke awak tak kisah berhenti jadi Kapten Tapops ni? Hai, dah tiba masanya kebenaran berhenti demi family. Yeay! Papa akan selalu dekat rumah. Tapi nanti Papa nak kerja apa? Ini ex-Captain kapal angkasa lah. Sekurang-kurangnya boleh jadi pilot ataupun air traffic controller. Beberapa kubah aneh mula muncul dan merubah persekitaran di bandar-bandar utama serata dunia. Kita perlu selamatkan diri dan ekstrak keluar Power Sfera Chamberboy. Lepaskan anak kebenaran!